Even if this love disappear tonight. Sebab itulah hari ni dating, esok lupa. Tajuk dia pun macam tu. I think enough is enough. Sampai bila you nak buat Mamat ni sad boy forever? Imagine hari ni kau pergi dating, esok kau lupa siapa dia. Kejap, perempuan ni bukan gamer tau. Sebelum I marah, nasib baik macam-macam I sedang. Imagine kau bangun tidur je kau lupa semua orang. Siapa boyfriend kau, siapa mak bapak kau. Kau tak ingat apa yang kau buat semalam. Kau tak ingat semalam kau minum matcha. Kau sedih sekali bila ada orang sayang kau, semua kenangan tu hilang macam tu je. Mamat ni tak putus asa. Faham tak? Taklah elok tak putus asa, tapi kalau dah sad boy tu, sad boy juga korang. Kenapa dia boleh buat Mamat ni mati? Kau tak ada cara yang lebih baik ke nak ending cerita ni? Itu bukan ending lagi. Sekarang ni bila dah perempuan tu makin ingat, dia hanya boleh lukis je muka seseorang. Muka siapa? Boyfriend dia dah mati tu, itu je ke dia mampu buat? Benci kita cerita macam ni buat emosi tak stabil. Bukan apa, dia punya level sad boy ni aku tak tahan. Dulu Mamat ni hantu asyik ikut belakang. Apa lagi dia cerita dia, tapi dia memang sad boy sentiasa. Lepas tu boleh pula mati dalam cerita ni. Aku bukan nak spoiler, tapi dengan kematian tu lah yang membawa cerita ni pergi. Tapi tak apa, sebab trend aku pun lagi seminit nak sampai. Korang pergilah layan, pergilah sama-sama nangis dengan aku untuk cerita yang tajuknya panjang sangat dekat Netflix ni. By the way korang, siapa nak I update K-drama list bulan Februari 2026 ni, let me know dekat comment section, okay?